Kau kena ni, bila kena FI di 1000 ni, you ada apa-apa insiden yang di luar rasa you start susah ke, atau start sekali crank dia padam ke? Tak ada. Survey tu penting. Survey yang basic seperti minyak hitam, oil filter tu kena buat. Lepas tu kita ada ni nak buka pelak dan juga air filter. Okay. Langit terbentang luas di depan mata, enjin menyala, jiwa mula membara. Setiap liku jalan aku tempuh berani. Lama dah kita beli tak buka pelak lagi. Tapi hari ni insyaAllah kita ada masa ni. Jadi setia. Hari ni hari Ahad. Sekarang berada di Lekas Highway menuju ke Senawang. Dengan V-Strom aku raja sendiri. Rumahnya mantap, stabil tak gentar. Dari kota ke desa terus meluncur liar. Oh Suzuki V-Strom, penakluk perjalanan. Kita dapat tengok apa kita buat hari ni sebenarnya. Jangan lupa like dan subscribe. Berkuasa, bebas tanpa sempadan. Gunung, lembah atau jalan berliku, engkau tetap teguh, sahabat setiaku. Pagi berembun, malam berkilau, V-Strom sentiasa setia di bawah awan. Okay, kita dah masuk Negeri Sembilan. Pada Negeri Sembilan. Dengan sistem mantap, suspensi padu, tiada halangan buat kita beradu. Merah di Tunalah. Tadi kita dah kena saman. Tadi dah kena saman. Dulu saman kita SP3. Tapi kita belum clear lagi ya. Ini ni. Kita tak perasan. Oh. Setiap detik penuh memori. Merah mahal sekarang pakai. Kembara ini jadi erti hidup. Sepang dia. Wah, tapi sekarang JBT ada diskaun lah. 100 gram. Biasa 300. Hidupku kini bukan sekadar tunggangan, tapi legenda. Suzuki V-Strom Sebelah ni. Kat mana lokasi kita ni? Ke mana kita akan pergi? terus marah. Oh Suzuki V-Strom, penakluk perjalanan. So domino kuasa, bebas tanpa sempadan. Okey, alhamdulillah kita dah sampai. Gunung, lembah atau jalan berliku, engkau tetap teguh, sahabat Saya dah turun. Tapi betul, kau tak boleh tahan juga, berat lepas tu. Dia bawa macam ni. Patut saya letak first gear, Okay, lepas tu kita pusingkan bersama handle. sahabat kita. Ya, hai, selamat Okey. pagi. Lama dah tak ambil Lama tak video. jumpa. Nah. Mak Megak pun lama tak jumpa. Okey, kita tengok. Ni ada scratch sikit lah. Tak ada apa. Untuk ni power. Kecil tu. Yang kanan ni bengkak, tapi okey. Tak, belah sini kecil kan? Tak, ini bekat lah ni. Dia macam mazu tapi okey. Yang hotel yang paksa. Masa tu. Oh, masa lah kan? Masa. Dia macam hamstring. Dia masa tu dia koyak. Jom. Hai, macam ni layan solo ni. Hai. Bila. Besak hari. 8-9. Tapi kita pergi, I buat ni rare. Kita bangun on Sunday. Tak ajak aku. Lepas tu Esak Monday. Esok Tuesday. Monday. Besok berapa bulan? Monday. 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 Balik Tuesday. Maknanya Oh, pergi cuti. kita tak ada jam, balik tak ada jam. Oh, biasa Tak lah. ajak pun tu.
Saya dalam grup pun tak ada. Berapa biji tu? Yang ni buat biji, dia akan Ali. Aku nak pergi buat misi. Ali Reza. Abang Ali. Abang Ali. Ui. Dah terasa ni. Saya nak buat misi, lepas tu Abang Ali. Saya nak buat misi, lepas tu hari tu kan kita santai kan. Kita, saya cakap Sibuk hari tu. Tak hari. saya nak buat misi, kita nak ada pengalaman juga kan. Okay, kalau kita tukar daripada standard air filter yang kita pakai 20 atau 25,000 pakai buang kan? Kita pakai buang. Tapi bila kita tukar ni performance air filter ni KNN, daripada start dipasang dia boleh pergi 40 hingga 50,000 km. So like 2 kali. Dan yang ini sekali you beli, you tak payah nak tukar lagi. Hanya buka bila dah sampai, you dah bawa sampai 40,000, dan you buka, you cuci dengan chemical dia. Cuci dengan chemical, dia punya kapas akan jadi putih. Lepas tu letak balik minyak dia. Dia punya cleaning kit. Tapi itulah, kalau you nak beli, ramai nak beli, untuk bila masa tu nak pakai ni kan, hanya sekali dalam seumur hidup kan. Jadi kat sini aku ada semua barang ni. Bila sampai lepas Mana datang balik ke ketua senang. Atuk bagi cuci hanya upah tukar pasak lah. Begitu. Ini tak perlu tukar lagi dah. You beli sekali sampai bila-bila. Sampai bila-bila? Sampai bila-bila. Cuci macam cuci, letak balik minyak tu macam start balik baru. Allah membeli, mana mau makan. Okey, satu lagi tu, saya nak install kan. Dari segi performance macam mana tu? Dari segi performance, bila kau tukar ni, dia minta exhaust. Dia dah, yang you punya air intake you dah lawan kan. Jadi dia lebih top, akan lebih tinggi lah kan. Air filter standard ni bila bila dah tukar standard ni, bila dah ada debu-debu, dia dah sendat kan. Pasal dia punya lapisan tu dah rapat tu. Itu kalau ikut standard buku dia punya plug 20 lebih kan? 20 lebih itu start plug standard. So kita akan tukar untuk motor you, tukar iridium. Bila tukar iridium ni pun boleh pergi satu iridium plug boleh pergi 40 hingga 50,000 km. So selari dengan ini. Balance lah, okey. So bila you sampai masa 40,000, you tukar balik you punya plug saja. You punya plug saja. Yang ini tak perlu tukar. Ni pengguna kita yang dah guna Okey, 1050, saya pakai Viston 1050. Saya dah tukar kepada air filter KN. Lepas tu pakai iridium plug. Memang performance memang sedap. Dapat dia punya respon dia memang sedap. Respon dia sedap. Dan top speed lah, you get to expand your top speed. I think kalau lagi nak kuat lagi, exhaust lah. But if you don't have the budget, air filter dengan iridium plug is already good. Alright. Before you kena ni, bila kena FI di Viston 1000 ni, you ada apa-apa insiden yang di luar rasa you start susah ke, atau start sekali crank dia padam ke? Tak ada. Tak ada. Ini dia happen after I hantar pergi car wash, cuci motor semua ngam-ngam, bawa balik, simpan, selimut. Ini start dah keluar. Okay. So I akan buat dealer mode untuk motor ni. Dealer mode sebab ni motor ni problem dia ada F1 tu. Okay, dengan hill. F1 hill. Lepas tu ni dia off. Ni apa macam dah off? Itu hill. Hill assist. Kita naik atas hill, dia boleh assist, dia kita akan turun ke bawah. Dia macam dia handbrake lebih kurang macam handbrake lah. So dia akan tunjuk on off. So memang dia on. Patutnya on kan, tapi kat situ kat sini off. So kena masuk dia lembut. Mungkin kena apa orang kata connection short plug dia dulu. Short dia dulu, lepas tu test balik. Alright. Yang penting untuk Wistrom ni, kita punya motor ni kita pakai wet clutch. Kita punya pakai wet clutch. Motor ni wet clutch. Ada apa benda saja you kena ingat you punya hitam. Brand tak kisah brand apa. Okey, yang pertama kena ada MA2. MA2, okey. MA2. MA2. Dan kedua ada X-Star. MA2. Ada X-Star juga. So yang ini ialah aditif pada kita punya minyak hitam. Okay, ada dua aditif yang penting yang sesuai dengan Wistrom. Satu, anti-heat. Okay. Kita negara panas, bukan negara Jepun. So anti-heat. So anti-heat ni dia tahan lah. Dia tahan jangan minyak tu panas kalau cuaca panas. Kedua, anti-slip. Ini yang selalunya orang confuse.
okey, beli minyak yang MA saja, tak ada dua. Okey, apa beza MA dengan MA2? MA ni dia tak ada anti slip. So clutch dia bawa tu lembut je tu. Ya betul, lembut. Maknanya clutch slip. Tapi kalau MA2 ni, motocross zaman Atuk dulu main motocross tu memang kita suka lepas clutch tu dia punya grip tu angkat tu. Jadi kita perlu motor ni, barulah sedap main pick up. Kan, betul tidak? Itu jadi dua ni, anti slip dengan anti hit ni best. Tu yang lebih kepada MA2. Tapi dari segi macam 10W50 tu tak ada masalah kan? 10 ni kelikatan dia. Yang 50 ni belakang ni 45 dia punya temperature. So 40-50 boleh pakai. Tapi yang depan ni 10W ni dia punya viscosity, dia punya kelikatan. So kalau you pakai 5 kurang lah. Cair kan. Cair. Lagi laju boleh top speed kan. Kalau untuk racing boleh sekejap. Tapi dia tak tahan jauh. Tak lama long distance. Yang kedua 15 ni ada yang pakai okey, akhirnya termenung kat highway. Tak dapat performance. Motor susah ni bukan macam berat. Minyak you terlalu likat. Jadi seelok-elok ni kalau di negara kita ni 10W. Temperature maksudnya 50 tu dia akan boleh pergi sampai 50 Celsius. First ni nak cakap brand, tak kisah brand apa. Biarlah brand tu, jangan brand kopi. Yang penting ori lah. Yang penting ori. Motel ke, Petronas ke, iPhone kan. Yang penting MA2 tu kena ada. iPhone ke, tak kisah. Jadi Atuk bukan kena kata spesifik pakai Suzuki. Apa brand lah kan. Apa brand pun tak kisah. Tapi benda kod yang yang perlu untuk motor kita ni, dan dia punya range pula berapa kilometer. Kan? Range tu. 8,000 ke 10,000 ke 5,000 ke. Okey, kalau full static tu 5,000 lah. Tetapi janganlah kata pukul 4,000 dah risau tak? 5,000 tu kau set lah bulan tu nak tukar minyak hitam kan. Jadi tak adalah kita stress. Pasal range dia boleh pergi full synthetic ni, kalau ikutkan on application punya kekuatan dia boleh pergi sampai 6,000 8,000. Katalah you pakai minyak hitam full synthetic dah 5,000. Kebetulan you tak ada masa pakai 6,000. Okey, you pakai 7,000, 6,000 lah. Okey. Ada soalan yang Atuk terima, adakah ada rosakkan enjin? Okey. Berdasarkan pengalaman kerja Atuk dulu kerja dengan machinery semua kan. Bila dah sampai tahap 5,000 6,000 kan, apa yang kurang dulu? Dia punya additif yang hilang dulu. Okay, the anti-heat dengan anti-slip dah hilang. So, you rasa asal enjin ni panas. Anti-heat punya additif dah berkurangan. Dan anti-heat pun dah berkurangan. Apa panas enjin, apa tak slip kan. Tetapi pelinciran dia tu masih biasa. Masih ada. I think betul. It's not kita kena buat betul-betul ngam-ngam 5,000. Kalau boleh you do before 5, but macam Datuk kata, anti-slip dengan anti-heat itu akan reduce lah. So for me, you kalau dah sampai tahap nak service, don't do long distance. Okay, kita akan settlekan ni soalah Di lembut. Buat macam ni. Buat air macam ni. Lepas tu Satu bawah macam atas tu. biar yang petak tu kat bawah. Yang rata ni kat bawah. Okay, Lepas tu pastikan yang rata tu kat bawah. Tu bawah. Tu dua sebelah dia. Dua sebelah dia. Selang ni. Okay. Habis. Okay. C12. Okay. C12 kan keluar. C12. Okay. Tadi dia keluar FI saja. FI itu menandakan motor ni bagi tahu aku ni tak sihat. So kita pergi sini, kita buat macam pergi klinik klinik kita check okey. So kita dah tahu penyakit dia lah C12. C12 kalau ikut description yang Tok beri pada semua geng-geng sini, C12 tu ada banyak faktor dia. Banyak faktor dia. Salah satu faktor dia minyak hitam. Minyak hitam tu pasal dia punya crank position crank position dia dia baca ada tak betul, dekat stator unit tu dia baca ada yang timing tak betul lah kan. Selalunya kita tukar minyak, lepas tu okey.
Kedua, it could be ada short dengan sensor. Mengikut saudara kita punya motor ni, dia kata dia lepas cuci. Dia lepas cuci dia simpan. Itu kita nak tahu kat simptom-simptom dia sebelum kejadian tu, apa dia dah buat dengan motor ni. Macam doktor lah kan, doktor cakap lagi sakit ni, sebelum ni ada makan ke? You mentah-mentah you ada makan apa? Apa yang makan? Macam tu lah lebih kurang kan. So sekarang C12, kita akan try to reset dia. Kita akan tutup, wait for 5 second, 10 second. Lepas tu kita akan cabut wire ni, hoping dia clear lah. Kalau tak clear, kita kena bawa ke jalan lah. Tak ada. Memang rasa tu rasa hati je. Hati je. Tak motor okey je. Bawa okey je. So bila nak buat hill ke, hill right nanti assist dia. Sebab dia keluar F1 hill kan. Takut lah kan. Okey, baca. Crankshaft Position Sensor. CKPS. Untuk C12. Dia punya crank sensor position. Maknanya sensor position tu dah menunjukkan dia bergerak ke tu Dia apa? Dia punya crank position dia sensor dia baca crank position tu macam tak betul. Sebenarnya sensor tu mendeteksi besi. Jadi mungkin ada debu-debu besi dekat sensor tu. Jadi dia dah keliru. Dia dah keliru. So best tukar minyak hitam lah. Ya, tu cara aku rasa terbaik. Minyak hitam and then test. Ini dia ada kereta unit dia ada sensor apa bahagian tinggi punya dia. Yang bonggol kan? Bonggol kan. Jadi sensor ni dia detect dia lalu okey besi position betul. Ini sensor ni. Bila dekat sensor ni ada debu besi kan? Mana dia baca tinggi kan? Dia baca ada apa? Ada besi, ada position dah dekat dah dia dah pening. Dia. Ini sensor dia, kalau ada habuk dia tak tahu dia atas ke bawah. Dia sensor dia. Sensor yang putih tu kan? Yang putih-putih tu. Okay, kita tengok kan? sensor ni. Itu kereta sama. Itu 4 piston kan? Tapi sama. Nampak? Lagi seorang kena. WhatsApp tu. C12. Saya Google. Seorang kena hari ni C12. Mana? Benda ni Datuk dah dapat info daripada service center Suzuki. Service center bukan HQ service center Suzuki punya owner. C12 ni actually masalah worldwide. Silau lah. Masalah worldwide. Jadi diorang dah bincang-bincang macam mana nak selesaikan masalah ni. Pasal masalah debu besi ni memang ada dalam minyak. Jadi dia tak tahu macam mana nak selesai masalah. So worldwide ni ada yang suggestion tak ada penyelesaian, hanya tukar minyak kan. Ada satu suggestion daripada mereka, drain plug kita ni ada magnet. Ada magnet kan. Jadi dia suruh tukar drain plug yang lagi kuat magnet. Mana nak tarik tu? Nak tarik debu besi supaya turun. Datuk dah lama buat ni, daripada dah 4 tahun lah servis-servis ni. Yang kita tahu, yang dah boleh kita dan forum overseas juga, dia orang punya feedback pun sama juga. Masalah C12 ni akan terjadi di kala motor tu start daripada 0 km hingga 40,000. Okey. Selepas 40,000 tak ada lagi masalah. Mana maintain dia? Kerana kita tu 40,000 tu engine tu dah betul-betul masak. Mana dah stabil lah. Dah stabil. Jadi kejadiannya daripada especially motor baru 0 hingga 10,000 km memang C12. Patut risau sebab itu ada warranty dia lagi. Yalah. Kedua, penyebabnya kalau motor banyak selimut daripada berjalan. Yang ketiga, motor simpan terlalu lama 10 minggu, 3 minggu, lepas tu start nak jalan. Kalau sentiasa buat motor hari-hari, boleh kata ada masalah. Tu sebab apa jadi selimut tu dia jadi macam dia tak run jadi. Yalah, dia debu-debu besi tu, debu-debu mendak. Mendak. Jadi bila berjalan dia bergerak. Dia bergerak. So elok tukarlah, macam kalau belah Europe tu dia orang memang nak simpan motor, nak tunggu season kemudian season panas ke dia buang minyak. Pula tak buat temu janji ni nak marah ni. Salam.
wajib bersinar, motor pun bersiap. Suzuki kesayangan nak gerak mantap. Sahabat kita daripada PD katanya. Bawa berat daripada PD. Ni orang baru ni. Kali. Kau nya dah batal ke? Alang-alang datang. Dia tak apa, dia dekat. Aku tanya bila Tok Yak free. Kau nak pasang sendiri? Pasang sekali. Pasang sendiri lah DIY. Kau pasang dulu, kalau kau senang pasang nanti aku. Tak boleh kan? Pasal tak payah macam mana? Barang dah batal juga. Yang atas ni belum lagi. Tapi sama saiz ke? Dia lain ke? Sama ke tak ya? Ini tepi. Saya tepi. Minyak dah cair, rantai. Tarik abuk ni? Tarik abuk. Dia ada magnet. Oh. Tapi masa tu buka ada abuk lah situ dekat tak? Ada. Tapi tak kuat lah. Ada jual sekarang lagi kuat apa dia punya magnet. Oh, mana yang ni kalau nak tukar bagi kuat sikit tu Oh, sikit tu magnet dia. Magnet kalau nak tukar. Tukar? Tukar tu ni. Tidak ada lah. Tukar, no problem. Tak, dia tarik magnet kuat ni. Baik, Mela dia tak sampai lagi untuk tukar minyak hitam. Tukar Kacau. Kata aku ketuk je hari ni. Kena belanja makan. Lepas tu kena buka sendiri. Dia diskaun lah. Tak apalah, kerja lebih sikit. Pun longgar, Tokyaya Garage, tempat paling segar. Toya Garage, servis berhema. Suzuki jalan macam baru semalam. Minyak tukar, plug pun diganti. Puas hati, engine bunyi steady. Abang mekanik senyum mesra. Terus. Kau macam mana? Nak tengah? Tak ada. Kau ajak pasang sekali tu. Kalau yang Kalau free, kau pasang je. Pasang. Tapi tak apa, Tok memang pakar. Kita serah pada tu lah. Filter je. Kita tengok filter dia macam mana keadaan dia. Ni first Gas je. sama. Kita punya macam ni juga ni. Kan nampak hitam tu. Kategori teruk ke tak Tok? Daun. Itu daun siap lah. Memang barang ya. Patut tak laju sangat sikit sekarang. Tak laju sangat. Okay, kalau kita beli ni, macam biasa kita dapat stiker lah daripada KMN. Wah, mantap lah stiker tu. Kena layan dulu lah. Kena layan dulu. Lembut. Ni getah. Okay, ni kita pasang yang baru. Tengok atas tu, mat mana? So ini merah yang sebenarnya dia putih. Masa saya jadi merah? Pasal minyak merah. Dia ada sapu minyak. Okay, tengok brand made in mana? You tengok Amerika boh. Kita dah boycott mereka ni. Kita tunjukkan ini minyak dia. Oh, masuk tu je. Masuk tu dia lepas cuci. Tapi nak buka tu lah. Datang sini juga lah. Datang sini juga. Datang sini juga. Dia jadi merah lah. Pasang tak pandai. Okay. Dekat. Seremban kau masuk lekas juga tak? Sembang dua. Sembah dua. Oh, sembang dua. Okey, cantik. Kau beli motor kat mana? Apa Yencun Bapak. Dia bagi berapa voucher? Okey. Dia nak pasang apa? Enggak. Sebab motor model 800 kan? Tak ada, dia tak bagi package dia. Sebab Suzuki nak cari keuntungan lebih. Bukan nak untung lebih, dia nak kurangkan kos. Cek brek tayar, semua dia jaga. Tak kira lama atau yang baru, Suzuki korang dijaga sungguh mutu. Dari kampung ke jalan raya, Toya Garage tetap setia. Bila rosak jangan tunggu lama, datang Jesse. Okey, ni satu yang lama. NGKR juga. Okey. Okey, ni yang baru. Iridium. Okey ni. Ni kotak ni. Ni siap minum kopi sama Toya Garage, servis Ini pula lama.
Tapi semua Jepang tu Cuma Japan. NGK Japan. Jangan beli yang Jadi Malaysia ada rasa kan. Okey, cari ikat plug. Kalau kita tak ada torque wrench ya. Okey, bila dah ketat, so yang ambil spana hanya suku pusingan saja. Suku pusingan saja. Suku pusingan tu. Sikit. Dah. Ini banyak kadang-kadang orang silap. Dia masuk saja, dia tak, kalau tekan dia kena ada bunyi krek. Dia ada bunyi, kena ada bunyi kop. Krek sekali je. Kalau betul dia masuk, tu dia masuk habis. Krek. Berhema Suzuki jalan macam baru semalam. Minyak tukar, plug pun diganti. Puas hati. Kita akan pulang ke base station. Kita duduk. Okey, mari duduk. Yeah, Tokyo Garage, V-Strom ready, now we rolling. Balik ke pangkuan, jalan terbentang. Minyak baru, brake pun ketat, rantai berkilat, gear pun sedap. Tokyo cakap, dah boleh reda. Langit mendung, jiwa pun lapang. Sarung, glove, helmet terpasang. Waze buka, destinasi tenang. V-Strom meraung, terus melayang. Angin kampung mula menyambang. Setiap lorong penuh kenangan. Jalan beliku tapi aku tenang. Motor gagah, semangat pun datang. Back to home, rindu berpanjangan. Back to home, balik dari jauh. V-Strom laju, reda hujan kabus. Tokyo Garage, kasih yang kuku. Kini aku pulang, tak rasa cemas. Back to home, deru makin sayup. Debu jalan jadi saksi hidup. Dari bengkel ke riban beluk. Motor mantap, jiwa pun cukup. Lampu jalan temani arah, rokok sebatang lampu ramah. Terbayang lemak, bukakan jendela. Ke dapur ada gulai lemak, servis siap motor.